ada berlaku lah. Encik Lemon, selamat malam. Ada satu soalan emas fizikal. Berapa gram yang bagus dalam tangan? Alright. Bagus soalan ni Encik Lemon. Satu soalan fizikal. Berapa gram emas yang bagus dalam tangan? Okey. Emas dalam tangan sebenarnya berapa gram pun paling bagus. Tapi ada orang dia takut nak banyak-banyak. Tuan-puan boleh dah ada emas yang banyak dalam tangan, boleh simpan dalam safety box. Safety box ni dia dilindungi oleh insurance, di cover insurance kan. Okey. Jadi dalam tangan nak simpan berapa? Terpulang kepada tuan-puan. Kalau tuan-puan tidak ada simpanan tunai dalam tangan, okey, tuan-puan hanya ada emas sebagai simpanan dana kecemasan, okey, tuan-puan boleh simpan mungkin 1 dinar sebab nilainya dah 3,000. Okey. Hampir 3,000 ni tuan-puan kalau jual boleh belanja 300 sebulan selama 1 tahun. Okey, lebih kurang. Okey, jadi dalam masa kalau ataupun 10 gram. Okey, 10 gram ni nilainya dah 6,000. Kalau tuan-puan belanja 600 sebulan, okey, emas ni boleh bantu tampung lah 600 sebulan selama 10 bulan lah. Okey. Jadi berapa emas yang bagus dalam tangan tu terpulang kepada maklumat Cik Lemon lah. Okey. Kalau takut ada banyak emas dalam tangan tu, boleh simpan separuh dalam safety box, separuh lagi pegang sendirilah. Okey. Kalau